dan mukanya bercahaya. Diberitakan bahwasanya binatang-binatang pun bercakap-cakap bahwasanya akan lahir Nabi akhir zaman. Binatang boleh cakap. Nak ada pemimpin dunia ni maknanya binatang khabar sama binatang. Dia nak beranak lagi. Tak ada. Tu hebatnya Rasulullah. Nah, datang dua orang malaikat memberitahu kepada bonda ni dia akan melahirkan seorang manusia yang menjadi pemimpin umat. Nampak? Maknanya mak mimpi. Berita baik tentang bayi yang ada dalam kandungan. Ada tak mak-mak kita itu masa mengandung itu? Malaikat mari khabar. Nak hebat ni anakmu ni. Tak ada khabar. Nak mari khabar tentang kehebatan bayi yang dikandung oleh bondanya. Tanda-tanda keajaiban yang Allah tunjukkan, dan Allah titihkan lagi sejak daripada dalam kandungan sampaikan lahir, semua dengan perkara-perkara yang kita lihat satu tanda kehebatan manusia yang menjadi pemimpin yang paling besar di kalangan umat manusia. Dan bondanya diperlihatkan pula cahaya yang sangat cerah daripada langit masuk di dalam bajunya terus ke dalam rahim apabila mengandungkan Nabi SAW. Nah, Allah jaga daripada masa mengandung dalam perut lagi. Sebab tu kalau orang puan mengandung kena jaga. Jangan buat ikut si. Masa mak kita mengandung ke kita itu benda dia buat lah. Kalau tahun 80-an itu 70-an ngadak cerita keling. Anak 77 bulan duduk dalam perut. 8 bulan duduk dalam perut, cerita Hindustan mak. Nak jalan tak gerak dah, sakit perut. Tengok Hindustan 2 jam setengah. Eru hak misal kokok. Hak misal nipi. Sebab tu kita buat kajian sekarang tahun 2000 lebih budak-budak perempuan yang dilahirkan pada tahun 80, 75 sampai ke 80, 85 pusat jelek dia ni. Pasal apa? Masa mak mengandung duk tengok cerita keling pusat jelek nak joget. Nak boleh ke habis lagu atas bolong dalam bolong air, joget atas tepi pula. Nampak chorus atas pokoknya chorus. Bang, habis lagu atas kereta lembu. Jadi budak-budak duduk dalam perut mak dia jadi kenang. Dan ni habis pusat jelek. Pakai subang pula bubuh situ atas kening atas bersiang sungguh tengok budak-budak ni. Baru ni dekat kedai Tokyo, kedai gambar. Di jalan tu daripada Masjid Putih tu nak pergi ke Tersembah kali. Jadi tengok bukan budak bandar, budak puang. Pakai seluar bawah cawak 3 inci. Cawak seluar 3 inci, baju atas ni pusat tengah. Nampak? Dia nak ikut orang putih. Dia pakai gitu perempuan-perempuan belana di Brazil, Argentina. Ibrahim pakai gitu duduk tepi patah. Allah nyaknya ke dia. Dia ingat ke lawa. Seluar tu kalau dia pakai ke kambing, lari kambing. Pasal apa? Pasal ketak dak orang lalu dak boleh nak berjakah. Semuanya daripada ibu bapa belaka. Bila ibu bapa dak ambil cara anak-anak, gitulah jadi. Jangan ikutlah tu pesen-pesen barat. Orang putih. Nampak kadang-kadang teruk pada orang putih. Ni atas kening ni bubuh pin. Orang buat bubuh pin laping budak tak muri berok. Buah atas kening. Bubuh atas bibir, bubuh atas apa? Atas pipi. Nak ikut orang putih. Lenin trend budak-budak lelaki luar pendek lah. Seluar pendek kalau seluar 3 suku tu okey lah. Nampak? Sekat lutut okey lah. Ni seluar pendek. Naik motosikal relax seluar pendek. Orang putih lah konon. Betis sama hitam yang Aizah. Orang putih pakai luar pendek, keting sama. Orang puang ni, orang putih nampak belakang dia duduk. Sama belakang putih selepuk. Kita macam ke naik bak belakang, berkelari sekali. Ni masalah. Nak kecomel tetapi keadaan menjadi terhina di mata masyarakat. Sebab apa? Kerana tidak ada cahaya ilmu. Jadi datangnya
Rasulullah SAW nak mengeluarkan umat daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,